Okay guys, jom. Jangan lupa subscribe dan share ya. Jom. Ini aku pengen kakak aku. Ini. Buat apa sudah kecil tak payah. Aku. Bukan, tu budak kecil nak suruh aku. Okey. Kau kat mana kak? Lagi kat luar, tengah kata aku sekejap. Namanya Zalfa. Kut. Belah lah, murah. Semua jangan bergaduh. Nak. Badan kau besar, badan aku lah. Okey. Aduh, ni orang kan cakap dah kena. Ni kak dah. Ting. Bukan. Macam mana tu? Tengok. Alamak. Gitu. Guys, kakakku ada awet tu. Enggak gitu, Bray. Kok gitu je. Enggak gitu juga. Wajah selalu. Sekejap lah aku message. Gila. Sana bodoh bas ni. Iya. Akak. Indonesia tak panggil akak. Kakak cewek. Oh. Dah sakit kali tu. Gatal. Tapi perempuan tak balik kat kau pun tengok. Nah, entahlah. Lu. Dekat dalam ni semua ni. Yelah. Buat apa? Lagi nak main rumah-rumah. Rumah depan rumah pun dah rumah dah ni. Petang. Apa? Sebab tu aku dah nak ajak kau. Setiap kali aku dah dapat kawan Malaysia, mesti kau dapat. Lari kau. Wata. Lari le. Wata. Dia rimaskan kau. Wata. Wata. Lari kau. Lari kau. Lagi buku tu tak asli. Asli lelaki tu dah. Hah? Lelaki tapi kenapa dia senyum perempuan? Sama lah macam aku. Aku perempuan pakai avatarnya buat lelaki. Mati kau. Alamak, perempuan mana lagi datang ni? Belah kau. Mati kau. Bising dodol. Tu pergi apa? Lo enggak Tengok abang. bercanda. Kau pergi rumah ini lah. Banyak orang pilih. Pilih apa? Rumah ini dah update. Besar rumahnya. Nah. Dia akan lagi ikut aku. Aku ni kakak kau. Udahlah. Dia tak tahu tu avatar aku kan betul-betul kan lelaki kan, botak tu kan. Kan? Ha. Dia pun lelaki. Lepas tu maksudnya apa ni? Dia tak ada buat apa-apa dengan kau Dodol. Dia dengan aku. Kalau cewek apa maksudnya? Cewek. Ha. Cewek perempuan. Cowok. Cowok lelaki. Terasa. Mari. Sejujurnya terlalu cepat enggak sih? Sejujurnya terlalu cepat enggak sih? Apa maksud kau? Cepatlah kenalan baru kenalan 10 minit lepas tu dah ni. Alah bodohnya.
bagiku. Diamlah. Bla. Mana aku blok ke? Lu blok gua belok lo. Dalam nyata. Mula-mula tu aku kenalan dengan perempuan dulu. Lepas tu perempuan lain bawa lepas aku kawan dengan dia, mesti ada perempuan lain banyak lah. Macam tu. Kau tahu ke kalau kau punya mata kau boleh gerak? Aku dah tak lama dah. Betul lah, aku suruh main OP je. Kau tak buat konten, kau tak tahu lah. Ni dah buat apa ni? Aku lagi do konten lagi ni. Abang, aku tak nak. Apa ai pura-pura. sih? Enggak jelas. Aku tak nak nanti apa tu nanti dia kira tu. Tak payahlah dekat game tu. Betul pula aku cakap macam tu. Tak faham. Apa? Tadi kan mula-mula dia kenalan aku. Lepas tu dia cakap namanya Zalfan. Zafar. Zalfa. Lepas tu aku nak panggil dia panggilan. Kau tu tak kat WhatsApp aku nak panggil dia. Aku nak panggil aku ni Sayang. lelaki. Tapi nama lelaki yang sesuai kan aku panggil nama Kevin Kafe. Kevin gila. Ini kenapa ni? Oh, banyak hiasan perempuan ni. Jadi awet kau lah ni. Okey, kejap. Tapi tak boleh air kotor. Dah kita try. Okey guys, ini semua salah kakakku. Baca. Erin Grace. Aku tengok dulu. Allah, tak boleh. Memang tak boleh lah. Alamak. Ada. Tak boleh guys nak tulis pacar tu, bodoh tu. Tak boleh lah. Sebab tu lah Dua Erin blok. Grace cakap you one minded apa? Jadi bahasa Inggeris lah tu, bahasa Inggeris tu. Kau ada dia jadi family. Mana ada tu? Dah tak ada dah tu. Abang siapa yang tekan? Lu lah, bong. Bukan aku, okay? Aku lagi lah tak. Siapa nak tekan dia, ya Allah. Tak ada lah. Orang tak boleh nak. Masuk dia. Masuk lah. Kalau letak family dah boleh masuk lah. Belah letak mana ada letak otakmu, mana letak Biarlah. Alamak, perempuan ni. Kita tak ada tempat lagi. Aku rasa sebab dia rimas kot. Woi. Apa stranger? Bodoh je kakak. Dia kata aku pakai spender. Mana watang. Macam mana nak keluar dari ni? Ya Allah, pakai spender. Pakai basikal ni pula. Cepatlah. Dah lah bang, kita keluar game. Ha? Keluar game ada. Ya tu. Oh my god. Dah. Okeylah guys, sampai sini video kita. Kalau ada tekan suara tersilap, kau dah aku minta maaf. Bye bye.